Assalamualaikum kawan-kawan Kak Jij. Bertemu lagi kita kali ini. Hari ni korang masak lauk apa kat rumah? Kak Jij teringin nak makan terung sambal petai. Makan dengan lauk ayam goreng pun cukup lah. Menu simple je hari ni. Seperti biasa, bahan asas untuk masak, Kak Jij guna beberapa biji bawang merah dan bawang putih. Potong kecil-kecil bawang merah supaya senang nak blender. Cili api dan cili besar pun Kak Jij potong kecil sebab nanti nak goreng dulu bawang dan cili ni. Kak Jij guna sikit je cili api ni sebab Kak Jij tak makan pedas. Maklumlah, dah umur-umur ni kan, macam-macam lah sakitnya. Korang yang masih tahan makan pedas tu, memang Kak Jij salut sangat. Alhamdulillah lah, badan masih kuat dan tahan lasak. Sementara boleh nikmati hidup ini, kita raikan dengan kesyukuran. Tomato ni pun Kak Jij nak goreng bersama dengan bawang dan cili untuk balancekan rasa pedas. Sementara tengok Kak Jij masak ni kan, apa kata kawan-kawan tolong support channel Kak Jij. Tekan butang subscribe, tak pun tekan like dan tekan loceng. Kak Jij berterima kasih sangat-sangat tau korang yang dah support Kak Jij. Sedikit belacan. Kalau tak ada belacan, tak syok lah sambal kita kan. Ada tak yang tak makan belacan? Kadang-kadang ada orang dia allergic dengan belacan kan? Boleh je gantikan dengan ikan bilis. Tumbuk lumat ikan bilis dan masukkan masa kita tumis sambal tu nanti. Kak Jij belah dua je terung ni. Pisau ni pun dah tumpul lah pula. Kalau pisau tumpul memang susah lah nak potong kulit terung ni ataupun kulit tomato. Sekarang Kak Jij nak mulakan menggoreng bumbu atau rencah sambal dia. Kak Jij tambahkan ikan bilis untuk sambal ni. Goreng ikan bilis ni sekejap aja. Tak payah garing sangat. Nanti kalau masuk dalam sambal dia jadi keras dan liat. Goreng cili dan bawang hingga naik bau. Diikuti dengan tomato dan belacan. Kak Jij guna flat pan ni untuk goreng terung. Letak minyak sikit aja. Harapan Kak Jij supaya bentuk terung ni nampak cantik aja masa nak hidang nanti. Kalau goreng guna kuali legend tu boleh aja, tapi kena potong kecil-kecil lah terung tu. Goreng terung ni hingga nampak keperangan sedikit. Terbalikkan dan biar seminit lagi supaya terung masak sempurna. Jangan goreng lama-lama sangat, nanti dia jadi lembik pula. Okey, terung goreng kita dah siap. Sekarang Kak Jij nak tumis sambal dia pula.
Tambah sikit lagi minyak sebab nampak kering sangat sambal Kak Jish ni. Kacau-kacau sampai dia pecah minyak. Kak Jish tambahkan belacan goreng tadi. Lenyek-lenyekkan dia dan kacau sebati dengan sambal. Masa ni dapur Kak Jish dah bau semerbak harum dah. Ini boleh menyebabkan perut berbunyi keroncong. Tambahkan gula dan garam. Kak Jish tak tambah serbuk perasa ya, sebab belacan tadi dah sedang molek dah rasa sedap sambal ni. Masukkan ikan bilis dan petai. Okey, dah siap. Terung goreng sambal petai. Harap-harap korang tak bosan ya tengok video Kak Jish ni. Semoga kawan-kawan terinspirasi dan termotivasi nak masak untuk family weekend nanti. Kak Jish doakan Allah permudahkan urusan hidup dan dimurahkan rezeki kawan-kawan semua. Amin, amin. Akhir sekali, Kak Jish goreng ayam yang Kak Jish dah perap dengan kunyit hidup, bawang putih dan garam. Kalau yang belum subscribe channel Kak Jish, jomlah subscribe. Jangan lupa tekan butang like dan komen ya. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jemput makan semua. Jumpa lagi. Tata.